korang rasa malas, sebenarnya bukan malas, lebih ke arah penat sikit. Atau rasa burn out, tapi korang nak tetap teruskan push forward diri korang, video ini untuk korang. Especially korang yang buat content. Let's go. Aku pemalas tapi aku tengah push forward. Aku pun tengah penat tapi aku tengah push forward. Hai, assalamualaikum guys. Sambil-sambil kita jalan-jalan lagi ni, kita nak buat konten borak-borak. It's been long time kita tak borak-borak. Asyik share pasal produk je kan. Aku nak juga buat konten semboi-semboi, kita borak-borak, kita buat sharing-sharing. Kan. So hari ni kita nak sembang pasal proses dalam kita duduk buat konten apa semua kan. Of course kita ada masa-masa kita extra rajin ataupun rajin, malas dan juga extra malas. Jom sama borak. Macam best game on Okay, video on. Macam best Okay, sebelum kita nak start vlog ni, aku nak share dengan korang antara gear yang aku pakai untuk aku ambil konten ni. Ini adalah antara current favorite setup aku untuk buat masa sekarang. DJI Mic 3 dengan Insta360 Go 3. Dan juga, ni aku tak ingat dia panggil apa. Yang antara favourite gear aku untuk aku vlog sekarang ni lah. Tanpa melengah masa, jom kita mulakan video ni. Apa kena buat kalau korang tengah dalam fasa malas untuk buat content creation tapi still nak meneruskan perjalanan content creation. Let's go. Si baik tak tinggal kamera. Macam aku sembang tadi, buat konten ni, buat video apa semua, memang ada hari kita malas, hari kita rajin. Tapi kan aku nak sembang pasal hari kita malas nak buat konten. So apa yang korang buat ketika korang sedang dalam fasa malas nak buat konten tapi korang still perlu terus buat konten? Apa mindset yang korang letakkan dalam kepala otak korang? Dan apakah antara benda-benda yang korang buat in order untuk terus konsisten dalam buat konten walaupun korang dalam keadaan tak berapa nak rajin, dalam keadaan sangat-sangat malas, dalam keadaan sangat ekstra malas. Apa yang korang buat? Kalau macam aku, personally, macam kita dah sampai satu tahap ketepuan untuk buat konten ataupun mungkin kita mood tengah malas. Macam mana kita nak kekal konsisten adalah kita ubah cara kita buat konten lah. Daripada complicated kepada lebih simple. Maksud aku macam ni. So, maksud saya tak complicated dan lebih simple adalah kalau setiap konten kita buat tu dari segi editing simple, straightforward, janji message tu sampai. Yang kedua, macam elemen-elemen hook ke apa semua kita main juga tapi simple. Video yang kita buat ataupun konten kita buat lebih ke arah straightforward dan terus terhadap apa yang kita nak sampaikan. Dia less drama lah. Janji message sampai. Minum dulu. Baik dari segi script writing, dari segi editing, dari segi angle konten yang kita nak ambil, kita buat sesimpel mungkin. Especially masa kita tengah malas nak create konten ataupun produce konten ni. Straightforward terus. Yang paling penting adalah message sampai. Oh, ada satu lagi benda. Kalau kita buat video bercakap macam ni, kita boleh terus buat fast cut. Ada perkataan contohnya kalau macam ada perkataan ada nafas ke apa semua dan sebagainya. Kalau korang buat video bercakap macam ni, korang terus cut lah. Kalau kita macam ada ataupun tarik nafas ke, kita terus potong. Kita akan dapat satu video yang ni aku tengah kan, tapi aku potong. Bila kita buat macam tu, kita akan dapat satu durasi yang agak ideal, lebih pendek dan juga video yang lebih padat dan message yang nak disampaikan lebih cepat. Korang faham tak maksud aku? Potong je. Ada nafas bukan apa-apa ke, mungkin benda yang kita tak jadi nak cakap ke, kita terus je potong dekat dalam video tu supaya apa? Supaya message yang disampaikan boleh terus straightforward. So tu salah satu benda antara simple editing yang korang boleh buat. Gunakan teknik fast cut je, settle. Tak payah nak letak efek yang terlalu gempak sangat. Yang paling penting apa sahaja yang korang buat konten tu, message-nya dapat disampaikan dalam keadaan yang baik. Kita orang first customer pagi ni. So good. Tenang is good.
So kalau korang tengah malas ke nak buat konten ataupun korang nak satu solution yang pantas, dari segi script writing, dari segi editing, dari segi kita nak bercakap macam ni, tu apa semua dan sebagainya, kita ubah benda tu daripada complicated ke simple. Kan ada setengah daripada korang tak ada masa kan, kerja busy manjang, tapi konten nak buat, especially konten affiliate dan sebagainya. So korang gunakan teknik simplify sahaja. Macam ada korang malas buat konten ataupun semasa korang macam terlalu busy untuk buat konten, tapi korang nak buat juga konten, simplekan dari segi proses. Skrip ataupun korang nak buat video spontan pun korang simplify juga. Kalau korang macam yalah, simplify everything. Faham tak maksud aku? Sekarang ni ayam tak masak lagi. Ayam belum masak. Makan lu, lapar. Ada sos dan kambing. Bismillah. Okey, sekian saja video aku yang simple, vlog yang simple, vlog sambil kita buat sharing sambil berkongsi. Nampak tak? Simple lah. Aku punya video simple, dari segi editing pun simple. Cakap-cakap, ada selingan visual sikit. Cakap-cakap, selingan visual tambah music sikit. Sambung cakap-cakap, habis, settle. Tapi benda ni boleh lah pakai untuk short term, boleh pakai long term pun boleh pakai. Apa yang paling penting, macam aku cakap tadi, apa yang kita nak sampaikan melalui konten kita, audience dapat faham. So aku tak ada modal nak cakap. Kesimpulan dia macam tu lah. Kalau korang rasa malas nak buat konten ke apa semua, korang simplify the process, simplify everything. Sambil-sambil korang menyelusuri perjalanan content creation ni, especially korang tengah malas, you guys boleh gunakan teknik simplify everything. Sambil-sambil dapatkan balik momentum dan kerajinan untuk buat treatment yang advance balik dalam korang punya content creation. Okay, aku tak ada modal nak cakap apa. Ini pun vlog dan juga konten yang sangat-sangat santai dan sangat simple. Ngantuk. Okay, video ni harapnya sampailah apa yang aku dah cuba sampaikan. Nampak tak? Konten ni pun simple aku buat. Yang paling penting, message yang aku cuba nak terapkan harap-harapnya sampai kepada target audience. So kalau korang tengah malas ataupun tengah rasa macam nak give up kan, so tukarlah cara kerja korang, cara korang produce content. Yang paling penting adalah kita terus konsisten bergerak. Kalau kita malas, ada juga cara bergerak, ataupun mungkin kita burn out kan, ada cara kita nak teruskan bergerak ke hadapan. Masa kita rajin, ada cara kita nak terus bergerak hadapan. Yang paling penting adalah momentum, sama ada momentum tinggi ataupun momentum relax-relax je. Yang paling penting adalah kita nak momentum yang terus bergerak ke hadapan, no matter what the speed is. Sorry lah, suara aku macam keluar tak keluar, ngantuk sebenarnya ni. Bye. Lupa nak closing dengan tagline, you dengar you dapat. Kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Gerak dulu. Ciao. Ace Vlog In.